heboh satu melayar mengenai General Tan Rang Si ni tuduh Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, memberangkap Thailand untuk setuju dalam perjanjian dagang ART dengan Amerika Syarikat. Siapa General Rang Si ni? Beliau mempunyai cita-cita tinggi dalam politik Thailand setelah Pateng Tong terpaksa meletak jawatan dan bertukar 3 Perdana Menteri selepas itu. Hakikatnya, asas yang digunakan oleh General Rang Si adalah KL Peace Accord yang ditandatangani oleh Thailand dan Cambodia, dan Trump dalam ucapan panjang lebarnya dikatakan beliau akan mengenakan tarif terhadap Thailand dan Cambodia kalau tak setuju dengan KL Peace Accord ini. Hakikatnya Malaysia tak ada kena-mengena dengan KL Peace Accord. Tengok backdrop dia, rostrum dia dan juga the blonde lady itu semua disediakan oleh White House, bukan Wisma Putra. KL hanya bertanggungjawab dengan ceasefire, gencatan senjata yang ditandatangani hujung bulan Julai lepas. Jadi KL Peace Accord kita tak tahu, tetapi KL Thailand Cambodia ceasefire agreement, ya, itu tanggungjawab KL. Jadi General Rang Si dan juga pihak-pihak yang pembangkang jangan silap faham.